kesenaman sendiri memberi sampai lah. Okay, dari program-program ni boleh membantu orang. Okay, kita nak bagi sedikit impak lah di pulau ni. Okay, untuk kalau you nak buat sekarang pun boleh. Ikut terkandung kepada organizer lah kan. So itu barang-barang yang luggage kan, semua Okay, kat pulau ni kita ada 3 resort. Okay, tapi pengalaman seperti ini kita harapkanlah memberi satu kesedaran, pertama kesedaran dalam menjaga persekitaran alam kita, nak jaga. Okey. Aduk. Berat 23 kira 1 boleh. Kena 15 ya. Okey 15. Baik bagi ni. Okey 15. Tak sama 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3.
kepada hadirat ilahi kerana pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk suatu majlis perasmian Poli Joran kita hari ini. Pertama, saya ingin mengalu-alukan kedatangan pengarah BKPL kerana sudi datang untuk bersama-sama kita dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita panjatkanlah syukur kita ada ilahi kerana kita telah dapat melepasi satu halangan daripada daratan ke pulau ini. Walaupun nampaknya dekat, tetapi sebenarnya kalau berenang tak sampai satu hari kan. Dan Alhamdulillah, saya rasa bersyukur juga kerana diberi peluang untuk bersama dengan rakan-rakan dan juga anak-anak pelajar sekalian. Poli Joran ini berobjektif untuk memberi sedikit suntikan idea kepada anda semua bagaimana untuk generate income. Selamat menjalankan aktiviti. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, Mas. Yes, reading bar. Okay, so berapa your air? Right, 100 lagi. Okay, kita relax saja. Okay, try to control your breathing. Okay, so untuk centimeters 3 minutes. Okay, semua akan rampung dekat mic. Okay, baru kalau tak boleh baru okay, stop. Okay, anything share with friends? No? Good? Okay, let's go. Kita akan naik. Okey, pagi ni kita akan dive untuk second round. Mana kita nak pergi? Okey, kita akan pergi dekat Amazing Grace. Amazing Grace 30 meter kedalamannya. Di mana kalau ada rezeki kita akan jumpa turtle, kita akan jumpa amrit fish dalam bentuk yang kumpulan, mungkin antara 1 meter panjang, dan banyak lagi lah yang coral-coral di situ, mungkin green coral, soft coral, tank coral, table coral dan sebagainya. So, InsyaAllah kita selamat.
rezeki dah balik. Anjur. Takkan terpisah, takkan terpisah. Andai ku termampu leraikan semua kekusutan yang melanda percintaan kita, mungkin ini semua tetap menjadi satu pertanyaan selagi hati belum ada kepastian. Mengapa seharusnya kita masih bersengketa? Demi cintaku, demi cintamu, jangan biar ku tersiksa. Hembus nafasku, hembus nafasmu, adalah udara yang sama. Kena cintaku, kena cintamu, sememangnya satu cinta. Takkan terpisah, takkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurus Majlis kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi respon terhadap program kita pada hari 3 hari di sini. Okey, pertama kalinya saya amat bersyukur kerana program ini dapat memberi impak yang terbaik kepada diri saya, terutamanya dalam bidang nelayan ni. Okey, tadi saya tak pernah pun pergi ke laut untuk memancing, tapi dengan adanya program sebegini saya dapat mengetahui cara-cara hidup di laut, hidup sebagai nelayan, cara-cara untuk memancing semua. Saya harap program ini diteruskan lagi untuk masa akan datang agar pelajar semua mendapat pengalaman yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bersa Tuan Haji Muhammad Fauzi Ibrahim, Tuan Haji Hassan Ismail, semua rakan-rakan dan juga peserta-peserta yang masih setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertama kali kita panjatkan kesyukuran kerana kita telah selesai program kita walaupun belum sampai lagi ke destinasi kita. Tetapi sekurangnya kita telah berada dalam situasi ini selamat dan sejahtera. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Okey, di samping lain kita kena ada muafakat, team building, team work. Itu semua mesti wujud dalam apa-apa aktiviti dan dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita terjun, kita kena bantu rakan kita. Apa yang kita nampak, kita kena share dengan rakan kita. Apa yang rakan kita sebagaimana kita nak buat rescue. Itu adalah kemahiran yang perlu ada, yang mungkin kita tak perasan ataupun kita tak jangka bila kita akan gunakan. Tetapi pastinya dia akan berguna untuk kita, untuk masa sekarang, masa depan dan sebagainya. Kesungguhan, komitmen rakan-rakan daripada staf politeknik yang diketua oleh Tuan Haji Fauzi kita yang menjayakan program ini, kita berterima kasih, dan jabatan mengucapkan tahniah dan syabaslah kepada penganjur dan juga semua yang diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita akan memulakan dengan penyampaian hadiah kepada kumpulan yang mendapat ikan besar dan banyak. Oleh kumpulan Kuda Laut. hangat dinginmu mengundang rindu kecewa. Hanya aku dihuni sepi rasa kasihmu. Hanya ku yang
masih ada. Mungkin seketika, walau ku bahagia mengejar bayanganmu, tak mungkin ku beroleh saat indah bersamamu. Hanya aku. Apakah mungkin berulang janji setia? Apakan kekal ataupun menyambut duka?